Assalamualaikum, selamat pagi. Dah lama Asiah Cik Noi tidak bersiaran. Hari ini memang kena bersiaran walaupun projek ni belum siap lagi. Tapi nak bagi tahu, nak tunjuk-tunjuk apa yang dah siap. Apa yang dari dapur Asiah Cik Noi dah siap buat untuk jualan hari raya. Okey, ni semprit dahlia ongoing ya. Hari ni mungkin start lah membakar. Tapi apa produk yang dah siap? Ni ada ni, nama dia biskut ulat bulu. Bolehlah siapa-siapa yang berkenan nak merasa ulat bulu, wet ulat bulu daripada dapur Asiah Cik Noi. Tahun ni juga Asiah Cik Noi ada produk baru ya, iaitu Mazola. Biskut kacang Mazola. Actually produk ni dulu-dulu memang selalu buat my late father favourite lah. Tapi dah pencen ni kan, jadi adalah masa nak buat dan untuk dijual sempena hari raya tahun ini. Lepas tu yang tu pun baru siap sikit ya. Pasal tu tak masukkan lagi dalam balang. Yang tu batang buruk tapi daripada kulit popia, dan kita salut dengan kacang hijau yang dah bergoreng ya, bukan kacang hijau serbuk kacang hijau mentah. Kita juga ada kari pap mini, serunding ikan bilis. Dalam satu balang ni lebih kurang 100 pieces jugalah. Okey, ini memang trademark Asiah Cik Noi ya. Ini adalah biskut tart nanas ataupun pineapple tart. Kita biasa mengenglish gitu. Memang jam dia kita buat sendiri. Lepas tu uli sendirilah kan. Lepas tu parut sendiri, buat jam sendiri. So secukup rasalah manis. Memang jam tu jam legend jugalah. Jadi semua-semua ni ada satu lagi belum siap, semprit. Semprit nanti bila buat-buat baru Asiah Cik Noi tayang ya. Okey, Asiah Cik Noi paparkan. Hari ni biskut-biskut ni bawalah ke meja depan ni untuk konon-konon untuk show table. Tak ada showroom ya. Kereta bolehlah showroom. Ini biskut-biskut kita letak dalam show table aja. Lepas ni pulun lagi nak buat, nak tambahkan stok semua-semua ni. Ada dah order-order. Jadi kawan-kawan yang tengok ni ataupun yang berkenan dengan biskut Asiah Cik Noi ni, nanti roger-roger lah ya. Roger-roger Asiah Cik Noi. Tahu nombor tu. Geng-geng ketat tahu. Kod-kod ada yang berkenan, geng-geng lain berkenan. Roger-roger je. Okey, semua ni satu balang RM28 sahaja. Untuk kita golongan marhain. Okey, yang have pun boleh je. Kami golongan marhain ni bolehlah. RM8 satu balang rasanya sangat berbaloi. Ya, RM8 satu balang. Sangat RM28 satu balang. InsyaAllah berbaloi. Okey, itu aja untuk hari ni. Kalau sempat, esok bila dah siap semprit ni, bila kita dah jadikan bunga-bunga semprit dahlia, kita akan bersiaran lagi. Okey guys. Assalamualaikum. Selamat bekerja. Selamat happy-happy selalu. Jangan lupa biskut Asiah Cik Noi untuk dihidang di hari raya nanti. Roger-roger ya. Lama lagi tu raya. Bolehlah kumpul duit pun boleh untuk beli ke semua biskut-biskut ni. Okey, Assalamualaikum. Bye.